Saudara, Malaysia ni seperti kita tahu dah teruk. Saya tahu tadi mesti dah sebut kapal selam tak boleh selam, kapal terbang tak boleh terbang. Ni apa? Saya sebut di pokok senar tu lagi. Katalah Malaysia diserang, macam mana fikir dia? Malaysia diserang oleh sebuah negara, maka Menteri Pertahanan Zahid Hamidi pun siap sedia baris semua kapal terbang. Jalan General, yes sir. Naik pesawat semua, pilot, juru terbang yang terbaik, yes sir. Start sir. Lagi kali kedua, start sir. General marah, menteri marah general, general marah pilot. Pasal apa tak jalan? Enjin tak ada sir. Mana enjin? Uruguay sir. Bila mari? Nanti 4 bulan lagi. Perang dah selesai sir. Okey, tak boleh pakai kapal terbang. Tolak semua. Kamu tak guna punya semua. Kita pakai Laksmana. Ai sir. Siap submarine kapal selam yang baru yang Razak Baginda dan Altan Tuya pergi cari. Bawa. Di mana? Tanjung Pelepas Johor. Siap. Ai sir, Laksmana. Tabit dengan pakaian segak bukan main. Semua bintang-bintang letak sekali. Start. Boleh start. Jangan orang jangan pandang hina. Boleh start. Kapal terbang tak boleh start. Submarine boleh start. Jalan. Selam. Tak selam, jalan. Di mana sekarang? Pelabuhan Kelang. Jalan. Selam, belum. Di mana sekarang? Langkawi. Selam, belum boleh selam. Mana sekarang? Masuk ke dekat Bombay. My name is Khan. Tak malu kita. Ini soal keselamatan. Sebab apa? Beli kapal selam, komisen dia 540 juta. 540 juta ringgit. Tanya Najib siapa ambil keliling dia. Dah ambil dah. 540 juta ringgit. Ada bekas tentera di sini? Angkat tangan. Okey, terima kasih. Ya. Berapa pencen? Memang tak nak sebutlah, malu. 600, 700. Berapa tahun kerja? 21 tahun. Dapat? 21 tahun kerja, pencen RM700. Menteri sign 5 minit, komisen 540 juta ringgit. Saya nak tanya bekas tentera Ulu Selangor, malu kalau ada bekas tentera yang sokong UMNO dan Barisan Nasional. Kamu dilatih